ini merupakan kerjasama erat antara SW Corp dan rakan strategik SW Corp. Ini bertujuan memberi peluang kedua kepada prospek penjara. Pada hari ini, bilangan graduan adalah seramai 243 bagi prospek penjara, manakala baki 5 lagi adalah daripada rakan-rakan SW Corp sendiri bagi meningkatkan kemahiran mereka. Dalam program ini sebenarnya akan memberi nilai tambah kepada prospek penjara. Mereka telah menerima kemahiran-kemahiran untuk membolehkan mereka menceburi bidang pemeriksaan awam di negara kita ini. Dan apabila prospek ini keluar kelak, mereka mempunyai kemahiran dan akan disambut oleh rakan-rakan strategik kami terdiri daripada konsesi-konsesi SWM, Alam Flora dan juga Idaman akan mengambil mereka sebagai pekerja mereka nanti. Isytiharkan bahawa Majlis Communications SW Corp kali yang keempat, sijil kemahiran Malaysia ditangguhkan. Sekian.